Memang unik kan kau dapat buka kedai makan dalam gerabak kereta api macam ni. Okay guys, hari ni sampai dekat Pekan Pahang. Ngam, kita sampai makan dekat kereta api ni. Beli bis. Kau tengok dia punya suasana semua. Ni gerabak kereta api memang ngam. Jom kita try dekat Pahang pula. Sebelum kita nak minum kopi dalam gerabak ni, kita pergi kafe Beli Bis dulu. Kita makan tengah hari. Spot makan kali ni dekat Pekan Pahang, daripada pukul 8.30 pagi sampai 7 malam. Menu untuk tengah hari lauk pauk dekat sini nampak macam-macam. Mungkin aku sampai tu dalam pukul 2 dah lepas tengah hari. Lauk dia pun dah tinggal sikit lah. Dalam masa yang sama aku nampak staff dia tambah lauk juga. Hai, kepunan nak makan ikan patin masak tempoyak. Tapi apa-apa pun kerabu perut dia ni kau kena try. Aku memang suka rasa dia. Bagi aku yang pertama kali sampai dekat Beli Bis ni, kalau korang datang ke Pekan Pahang boleh singgah dekat sini. Dia ada sediakan juga kopok leko, kuih-kuih, tapai macam anak aku makan ni. Lepas makan kita kena pula kopi dekat gerabak kopi kat depan tu je. Memang style lah, nampak vintage dekat dalam ni kan. Dekat dalam ni memang simple lah, dia jual kopi dengan dessert-dessert. Kalau nak santai-santai lepak, memang sesuai sangat-sangat kat dalam ni dengan vibe-vibe kereta api lama dia tu. Untuk video ni khas untuk korang, aku try matcha dan juga kopi latte. Rasa dia okey, macam kat coffee shop yang lain juga. Korang yang nak datang dekat sini boleh search lah Museum Sultan Abu Bakar dekat Pekan Pahang. Kalau bawa family datang sini memang sesuai nak bergambar.